Hai semua, Assalamualaikum. Kali ni Cik Nam nak share satu resepi yang sangat humble tapi cukup sedap, iaitu cucur jagung. Cucur ni memang favourite sepanjang zaman. Ada ke yang tak suka? Mesti semua suka kan? Bila anak-anak kat rumah tu mula bising lapar, memang ni lah idea yang paling cepat dan senang untuk mak-mak sediakan. Kita perlu guna jagung fresh yang manis. Jadi rasa tu nanti ada lemak manis yang natural, sedap sangat bila buat cucur. Luar cucur nanti rangup dan dalamnya pula lembut gebu. Kita boleh letak macam-macam sayur. Jadinya nanti makanan ni tinggi fiber dan lebih berkhasiat. Cara buat pun senang je. Barang-barang pula pastilah senang nak cari. Okey, jom mula. Okey, kita siapkan jagung dan sayur-sayur dulu. Jagung yang fresh ni, tarik buang kulit. Rambut yang halus pun tarik bersih. Lepas tu, hiris isi. Guna pisau yang tajam, hiris jagung perlahan-lahan, rapat dekat tongkol dia. Hati-hati tau masa buat ni. Terpelanting sana sini. Dah siap, boleh letak tepi dulu jagung. Kemudian Cik Nam pakai lebih kurang semangkuk tauge. Pastikan dah basuh bersih. Nak buang ekor ke, ikut suka. Untuk daun kucai, koyak-koyakkan sikit dan potong dalam 1 inci memanjang. Lepas tu kita ambil setengah biji bawang besar. Hiris nipis je. Cik Nam tambah 1 biji cili merah. Belah 2. Buang biji dan hirislah kecil-kecil. Kalau nak tambah cili kisar pun boleh dalam 1 sudu besar macam tu. Tapi Cik Nam buat versi yang budak-budak, tak adalah pedas sangat pakai cili ni. Dan Cik Nam nak tambah carrot. Buang kulit, parut kasar dalam setengah batang cukuplah. Nak tambah warna dan juga khasiat lah. Last sekali, pecahkan telur dalam mangkuk siap-siap. Dah siap prepare bahan, jom kita bancuh tepung. Dalam bekas yang besar, masukkan 2 cawan tepung gandum. Nak bagi ekstra rangup sikit, tambah 2 sudu besar tepung beras. Lepas tu masukkan 1 sudu kecil gula. Cik Nam pakai juga 1 sudu kecil yeast segera. Penambah rasa, Cik Nam pakai 1 cube pati ikan bilis. Hancurkan cube ni dengan air sikit. Okey, sekarang kita gaul dulu bahan kering tadi. Jangan lupa tambah juga setengah sudu kecil serbuk kunyit. Ni untuk warna kuning, nak bagi menarik lah. Masuk aja semua sayur yang kita dah siapkan tadi. Dan kemudian masukkan isi jagung yang kita dah hiris tadi. Gaul lagi biar jagung tu sebati dengan tepung dan sayur. Sekarang masa nak masukkan air sejuk daripada peti ais. Cik Nam suggest guna antara 1 ke 2 cawan, tapi masukkan sikit-sikit air sejuk tu sambil kacau. Kita nak bancuhan tu tak pekat sangat, tak cair sangat, ngam-ngam je. Masukkan sekali paste ikan bilis tadi. Kalau tak ada yeast, boleh aja ganti dengan 1 sudu kecil baking powder, no problem. Tapi tekstur kalau guna baking powder tak sama macam guna yeast, tapi tetap sedap. Last sekali, pukul sikit telur yang kita pecahkan tadi dan tuang gaul semua bagi rata. Telur ni nanti akan bagi cucur kita jadi lembut sampai ke malam. Tu dia. Cuba tengok pekat dia tu macam mana. Kalau rasa cair sangat, tambah sikit lagi tepung gandum. Garam tambah secukup rasa dan gaul lagi. Bila dah siap bancuh ni, kita biar bancuhan ni rehat dalam setengah jam sebelum goreng. Kena perap ni sebab ada yeast kan, kita nak adunan kita kembang, barulah cucur kita naik gebu nanti. Okey, dah lepas setengah jam, bancuhan ni dah ready untuk digoreng. Panaskan minyak masak, macam biasa kena banyak sikit lah dalam kuali. Ambil bancuhan guna sudu besar, lepas tu sudukan perlahan-lahan dalam minyak panas. Pastikan minyak betul-betul panas sebelum masukkan bancuhan. Ni penting tau. Macam selalu Cik Nam cakap, kalau minyak tak cukup panas, cucur kita akan jadi menyerap minyak. Nanti jadi tak rangup. Makan pula tak best lah.
Goreng pakai api sederhana aja. Bila nampak sebelah bawah dah kuning sikit dan mula garing, boleh terbalikkan dan kacau-kacau. Kuatkan api pada waktu ni dan rajin-rajin kacau, pusing-pusingkan biar masak sekata sampai kat luar tu jadi garing, warna tu golden gitu. Okey, dah masak ni, angkat dan toskan minyak. Ulanglah goreng sampai bancuhan kita habis. Letak dalam separuh aja kuali, jangan penuh-penuh, nanti suhu minyak turun dan cucur akan jadi serap minyak lagi. Orang utara kata cucur makan minyak. Kalau adunan nak simpan lama sikit, tak payah letak tauge. Tauge kan cepat masam. Bau masa goreng ni memang wangi satu dapur. Dah siap dah cucur jagung. Tengok ni, cantik kan warna golden dia. Nampak pun crispy kat luar tu. Cik Nam suka letak atas redai ataupun wire rack. Bila makan panas-panas, memang rasa crispy-nya. Lepas tu kat dalamnya, lembut, gebu dengan rasa manis lemak jagung. Cara serve yang paling best mestilah masa panas-panas lagi, cicah dengan sos cili Thai. Cik Nam suka sos cili Thai. Rasa pedas masam tu ngamlah dengan rasa cucur jagung. Korang kalau nak cicah dengan sambal kicap pun sedap juga, ikut tekak masing-masing lah kan. Okey, itu sajalah perkongsian daripada Cik Nam. Ingat tahu semua-semua tips yang penting. Confirm satu rumah suka. Sekejap aja licin. Selamat mencuba dan jumpa lagi pada resepi akan datang. Bye!